Nizam buat apa ni? Buat apa? Apa masalah abang ni? Oh, masalah abang apa Masalah abang, isteri abang curang. Nizam sedar tak? Nizam tu isteri abang lagi. Ha? Oh. Pandai cakap abang curang. Ni, Nizam buat apa ni? Ni kau curang. Ni apa? Sorry sikit ni, Miza tak curang. Miza tak aruf je. Takruf ke? Takruf apa benda, Miza? Ha? Nizam tu isteri abang lagi. Takruf dengan jantan ni. Oh, jadahnya. Ya, abang buat tak apa pula. Abang tak suka ke? Tak suka, ceraikan je lah Miza. Senang sikit Miza nak cari yang baru bang. Nizam! Oi. Kau jantan ni apa ha? Pukul perempuan? Keluar pun kau cerai ni. Ha? Ini bukan hal kau. Kau jangan masuk campur. Nak berlagak baik dengan aku mak kau tak ajar ke? Jangan kacau bini orang. Kalau mak kau tak ajar ni, aku ajar kau nak. Astagfirullahalazim. Kau merepek apa ni? Aduh, aku tahu kerja kau lawyer, tukang belit. Tapi kau nak belit kat court, bukan depan aku. Sebab aku ada otak, tak macam dia ni. Aku ingatkan kau, selagi aku hidup, Nizam hak aku. Lagi satu. Aku bukan lelaki dayus. Nampak dah? Miza jumpa Pak Sumpi untuk kes cerai je. Kalau saya nak curang, dah lama dah saya duduk depan. Tapi saya duduk belakang. Nampak tak?